Aku rasa akaun ni dah berhabuk, tapi aku rasa tak ada orang cari aku kot. Aku rasa last aku post video dalam akaun ni dalam 4-5 tahun lepas kot. Sepanjang 4 atau 5 tahun tu, macam aku letak dekat title lah, aku diculik bunian. Kalau kau nak tengok bunian tu, inilah. Ni bunian dia. Bukan dia halang aku untuk post video ke apa, tapi aku macam so caught up with a lot of things. So aku sampai tak ada buat video langsung untuk YouTube ni. Kalau ni first time korang jumpa aku, hai, nama aku Gary Asip. Gary tu nama aku, Asip nama bapak aku. Aku start journey aku create content start dengan YouTube. Okay, start dengan tutorial gitar. Lepas tu aku pindah kepada TikTok. Aku sempat buat video travel kejap. Lepas tu aku start buat affiliate. And aku ajar content creator macam mana nak buat video, macam lighting kau punya setting kamera ke, like everything pasal content creation lah. So after aku dah dapat 10,000 follower dekat TikTok, aku terus buat affiliate lah. Sebelum tu sebenarnya aku dah start dah buat affiliate. Tapi kalau follower kau bawah 1,000 ataupun 1,000 lebih kan, kau nak minta free sample tu susah tau. So aku try naikkan follower aku dengan aku buat video-video ni, ajar content creator macam mana nak buat video ni. And then sampailah aku dapat 10,000. Masa tu baru aku start balik buat affiliate lah. Sebab lepas aku dapat 10,000 follower, bila aku apply free sample tu kan, okay, kalau aku apply 10, macam 8 approve, 9 approve. So memang senang lah aku nak dapatkan sample. And untuk tahun 2026 ni, aku rasa macam aku nak hidupkan balik account ni. And aku takkan buat lagi video tutorial gitar. Itu memang gila. Ambil masa sampai sejam setengah untuk record. Lepas tu edit sampai 2-3 hari kan. Aku tak ada masa untuk tu. And dulu aku pernah nak try tukar niche account ni. Aku nak tukar niche, tapi masa tu aku delete video-video lama aku. Tiba-tiba aku dapat banyak DM like, "Bang, mana video tu bang? Tengah belajar ni." So aku rasa video-video lama tu aku biar je kot. Okay, siapa yang tengah belajar main gitar guna video aku tu, korang boleh teruskan. Tapi lepas ni tak ada video tutorial gitar yang barulah. So lepas ni akaun YouTube ni akan jadi nicheless. Okay, aku takkan post something yang specific niche. Aku rasa macam aku nak post apa je aku nak. Mungkin video travel aku ke, mungkin vlog ke, ataupun apa-apa je yang aku nak buat. Sebab dekat TikTok aku dah tepu tau. Aku asyik buat video jual barang ke apa kan. So aku tak ada satu platform untuk aku express myself lah, ataupun do things that I wanna do, not because of money. Sebab duit ni sucks though. Duit ni sucks. Okay, kalau kau buat something because of money, dia macam sucks the fun out of everything tau. Tapi at the same time, dia boleh bagi kau fun juga due to the money lah. Let's say macam kau kerja, kau buat something just because of gaji kan. Kau akan rasa macam kau datang hari-hari, kau rasa terpaksa. Kau buat something pun kau rasa macam kau tak suka kan. Tapi dengan duit yang kau dapat tu, kau pergi kau pergi jalan-jalan, kau pergi beli makanan yang kau nak, atau kau pergi bercuti. So TikTok aku rasa mainly memang aku fokus dekat duit. Maybe 70 to 80% untuk jual barang. Lagi 30% macam tu aku akan ajar content creator lah. Tapi aku rasa I won't do it here lah. Okay, I just wanna be myself dalam aku punya account YouTube ni. So kalau korang ada TikTok, you can check me out dekat Gary_Asip. Okay, so apa aku buat dalam 4-5 tahun aku tak post video dekat YouTube ni? Job hopping. Aku pindah daripada satu kerja ke satu kerja. Then aku beli rumah, buat rumah, isi rumah, jalan-jalan, pergi melancong sini, melancong sana. Just a normal human life lah. Aku punya marriage life pun okay, Alhamdulillah. Aku punya family semua pun okay, Alhamdulillah. Baru-baru ni aku bawa mak aku datang KL tau. Masa birthday dia, masa tu aku bawa dia duduk hotel dekat KL. Bawa dia jalan-jalan. Aku bawa kakak aku sekali lah. Since dia tak pernah datang KL, kakak aku tu sepanjang hidup dia tak pernah jejak Semenanjung. So aku bawa kakak aku yang nombor 2 tu dengan mak aku datang sini lah bulan 12 hari tu. And aku cakap dengan kau, aku takkan ada budget untuk bawa diorang datang sini untuk tiket flight, hotel, makan, beli barang semua without TikTok punya affiliate. Kalau korang baru fikir-fikir nak start affiliate kan, aku cakap dengan kau, kalau kau buat betul-betul kan, like you can get like a really decent amount lah. Tapi kalau sampai nak berhenti kerja tu, aku rasa belum lagi lah. Okay, belum lagi. Sebab TikTok ni dia tak stable. Kadang-kadang tiba-tiba dia ban kau ke, tiba-tiba kau dapat violation point yang kau pun tak tahu kenapa kan. Ataupun senang cerita boleh jadi sales kau drop, tiba-tiba bulan ni kau tak banyak menjual, So dia macam a lot of uncertainty. Aku tak boleh uncertainty. Aku memang like I'm a stable guy. I really favor stability. So for now aku rasa aku stick dengan kerja sambil buat affiliate TikTok. And then masa last video aku 4-5 tahun lepas, aku tengah kerja dengan this one company. And then after that aku dah lompat 2 company, sampailah aku dengan company aku yang sekarang ni lah. Aku punya job life Alhamdulillah okay. Aku suka new place ni. Sebenarnya start aku buat affiliate dekat TikTok ni, aku basically dah ada 2 kerja lah. Sebab aku kerja full time juga. And then bila aku cuti, aku buat video affiliate kan. Tapi yang untungnya aku rasa untuk aku kerja shift. So aku kerja shift 15 hari sebulan aku kerja. So 15 hari lagi aku boleh fokus dekat aku punya TikTok lah. And
And dalam 15 hari tu aku akan try selit untuk YouTube juga. Aku akan try buat seminggu satu video. Sebab aku rasa instead of kosong teruskan seminggu satu, aku rasa macam okay dah. Tapi start bulan lepas actually aku dah start Shopee punya affiliate tau. Not bad though, not bad. Dalam sebulan sekarang aku boleh dapat dalam 4-500 tau. Boleh lah buat tambah-tambah bayar studio ni kan. And studio ni bukan aku sewa lah. Sebenarnya yang ni aku beli, tapi dulu aku sewakan. Sebab dulu masa aku tak buat affiliate TikTok tu, you know, nak bayar 2 rumah lagi dengan nak isi 2 rumah macam susah tau. Sebab rumah ni siap bulan 1. Rumah yang aku duduk tu siap bulan 6. Rumah ni siap bulan 1. Like just 6 months difference. So aku nak kena isi 2 rumah macam agak berat lah. So masa tu aku sewakan rumah ni. Tapi sebenarnya masa aku beli, aku tak ada niat nak sewakan pun. Aku rasa macam nak buat dia as a, you know, weekend house ataupun tempat aku lepak. Lagipun rumah ni dia 5 minutes je tau daripada tempat wife aku kerja. So masa lunch dia datang sini, dia makan, dia tidur. So rumah ni sebenarnya aku nak buat macam tu lah, like rumah rehat lah. Tapi since aku sekarang dah buat video, so aku rasa aku just ambil sebahagian studio house ni untuk aku jadikan aku punya recording studio lah. And awal-awal aku dah ambil balik pun aku macam berfikir juga tau. Sebab sebelum ni ada orang sewa, like ada orang bayar bulan-bulan kan. Like tiba-tiba sekarang aku kena bayar sendiri kan. Tapi since aku punya income TikTok affiliate tu, aku rasa dah cukup untuk cover monthly payment rumah ni. So aku macam, you know, why not? 2026 ni aku rasa aku banyak ambil risiko lah. Aku banyak ambil risiko. So hopefully dia membuahkan hasil lah. So yeah, aku rasa itu je sedikit pasal life aku untuk 4-5 tahun ni. Like a lot of things happen. Tapi aku tak nak muatkan jadi satu video kan. Berapa hari punya video pula aku nak kena edit. I'm just happy to be back, you know. And 2026 ni aku banyak gila plan. And aku harap aku dapat execute semua plan aku lah. And kalau korang baru jumpa aku ataupun korang kenal aku daripada video gitar aku sebelum ni ke, ataupun video TikTok ke, kalau korang belum subscribe account YouTube aku ni, korang boleh subscribe dulu. So yeah, I think that's it. Aku jumpa korang dalam next video. Okay?